carikan penyewa-penyewa. Betul. Tu je. So kalau dia rasa dia nak buat duit dengan sewa rumah, boleh, no problem. Faham. Sewa bilik ke apa, aku tak ada masalah benda tu. So aku bagi alternatif lah. So jangka masa panjang dia boleh manfaatkan aset dengan baik lah. Kalau contohnya dah lebih 8 tahun dia rasa dia nak perlukan cashback yang banyak, boleh buat refinance. Okay. So yang bab cashback ni aku rasa ramai yang tak tahu. Betul. Dan orang akan akan nampak personal loan lagi lebih menarik. Okay, sebab cepat. Yes. Itu tapi sebenarnya cashback dengan personal loan ni, pada aku lah, ni personal opinion aku, almost the same. Tapi yang kita bestnya cashback ni, kita dapat aset dan dapat duit. Betul. So boleh tak kau ceritakan sikit macam mana, orang nak cakap, mengenai cashback ni, macam mana orang nak suruh orang faham? Okay, dia macam ni. Kalau personal loan, kau tengok, kau kena faham, bila kau dapat cashback, kalau kau beli rumah, tempoh pembayaran dia dah panjang. 35 tahun. 35 tahun lah. Yes. Standard lah, kita cakap benda standard. Dan kau dapat cashback. Betul. Cashback tu dah 35 tahun. Okay, kau dapat duit lebih tu untuk jangka masa 35 tahun. Jadi pembayaran kau sangat rendah sebenarnya. Faham. Instead of kalau personal loan, memanglah tinggi. Sebab apa? Pembayaran 10 tahun paling maksimum. Betul. Lepas tu kau bayar ada OPR lagi, floating rate lagi. Betul. Kau faham masa tu. So ramai orang tak faham yang sebenarnya kalau kau beli rumah, kalau kau beli cashback property, kau dapat rumah, dan kau dapat cashback, kau dapat, kira kau ada aset dan ada duit lebihan lah kiranya. Betul.